Assalamualaikum and welcome to Fat Vlog. Okay, hari ni aku ada short staycation. Aku bercuti dekat dalam Ipoh je. Nanti kita bawakan korang dekat tempat tu, sebab kita boleh healing-healing kat Ipoh dan kita boleh jalan-jalan berdekatan dekat Ipoh ni. Tapi aku tak pergi berjalan lah, aku just stay dekat sini sebab sekarang musim hujan. Cuma aku sebenarnya aku dapat job untuk nak review homestay tu. Jadi kita akan buat review lah. Tapi aku yang untuk vlog ni, aku just main aku punya vlog je lah. Untuk dia punya review tu korang kena tengok dekat YouTube short nanti. Kita buka Sikandar dulu. Balik homestay. Siap. Okay guys, aku baru je sampai homestay. So homestay dia dekat dalam ni. Jom kita masuk ke dalam, kita house tour dulu kat dalam, jom. So ni dia punya entrance. Dia punya ruang tamu dia memang sangat luas, memang best. And then dia terus access dengan dapur lah. Kalau korang tengok, dia terus access dengan dapur. Tapi dia cukup lah, complete. Kat dalam ni ada 3 bilik. Dia punya view memang Ipoh Highland lah buat masa ni sebab musim hujan. So, kalau kita tengok, wah, memang berkabut. Memang hari ni memang berkabut. Memang macam Cameron Highland lah. Tapi kita berada kat Ipoh. So memang akan nampak view bandar lah. Bandar dekat Meru Raya ni. Yang best ni dia ada 3 bilik. Jadi kalau warga kecil yang nak datang, nak menginap kat Ipoh ni, bolehlah ambil homestay ni. Dia ada katil queen kat sini. And then kat sini dia ada katil single. Tapi kat bawah tu boleh add on. Maknanya boleh lah untuk satu family pun boleh juga kat sini. Family yang kecil lah. Kat sini pun ada lagi satu katil queen. Cuma yang kat dalam ni ada bilik air. Dan yang lain bilik air dekat luar lah, berkongsi dengan yang dekat sini. Bilik air. So bilik air pun cantik, bersih. So bagi aku puas hati lah. So aku akan menginap kat sini untuk 1 malam. Boleh tengok dekat description yang aku akan letak dekat bawah lah. Korang boleh tengok kat situ. Adik. Kena muka. Ni paling excited sekali. Kena muka. Kurang. Nak kakak. Nak tak nak? Nak tak nak? So jom kita swimming. So Riadah dengan family tengok mandi kat swimming pool. Seronok. Tu pelampung biar tu kan. Kita orang duduk second last punya tingkat. Punyalah tinggi. Lepas tu view dengan awan mendung macam kat Upper Cameron Highland. Tapi kita orang berada dekat Ipoh Highland. Main lagi seronok ya Faris. Faris mandi pool ke? Oh, ada bumbung. Bye bye. Dah. Kau buat video. Bye bye. So tengok keseronokan dekat homestay ni. So aku dekat floor homestay yang bahagian swimming pool. Dekat sana ada taman permainan lah. Dekat sini swimming pool. So korang yang stay dekat sini boleh lah pakai dia punya swimming pool. Kat situ kalau korang tengok, situ dia punya gym lah. Korang boleh guna dia punya gym. Kalau nak senaman ke apa ke, kita boleh pergi kat gym tu kat situ lah.